about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Pengamatan pendengaran merujuk kepada proses memerhati bagaimana seseorang murid itu memberi respon terhadap bunyi yang mereka dengar di persekitaran mereka. Ia melibatkan kebolehan dalam mengenal pasti, membezakan dan memahami suatu bunyi itu, sama ada bunyi muzik, bunyi suara dan bunyi persekitaran. Melalui pengamatan ini, kita sebagai seorang guru dapat mengenal pasti kepekaan seorang murid itu terhadap bunyi, keupayaan mereka dalam mengikut arahan yang kita berikan dan bagaimana pendengaran ini menyokong kepada komunikasi dan bahasa. Seterusnya, kita pergi ke topik yang seterusnya. Baiklah, kita akan pergi ke penerangan bagi pengamatan penglihatan yang seterusnya. Pengamatan penglihatan juga boleh dirujuk sebagai proses di mana seseorang menggunakan deria penglihatan untuk memerhati, memahami dan mentafsir objek, persekitaran atau kejadian di sekeliling mereka. Pengamatan penglihatan tidak hanya melibatkan apa yang dilihat oleh mata, tetapi juga bagaimana otak memproses dan menganalisis maklumat visual yang diterima. Jadi, pentingnya aspek pengamatan penglihatan ini menyentuh beberapa aspek, iaitu aspek tahap kesihatan, tahap kepekaan dan tahap prestasi murid. Jadi, seterusnya kita akan meneruskan pembentangan yang akan disambung oleh Adriana. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pergerakan tangan dan mata. Jadi, pergerakan tangan dan mata ini ialah kemahiran yang amat penting dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam melakukan komunikasi dan pendidikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, koordinasi antara tangan dan mata ini sangatlah penting bagi seseorang untuk melakukan tugas seperti bersukan, menulis dan membaca. Baiklah, kita akan teruskan topik kita ke pembentangan yang seterusnya. Swipe up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tentang aktiviti prabacaan tugasan 2 BMMB 1124 di bawah topik pengamatan pendengaran. Apakah itu pengamatan pendengaran? Pengamatan pendengaran ialah proses untuk kita mengenal pasti, mengenali dan mentafsir bunyi melalui organ deria pendengaran, iaitu telinga. Ia melibatkan kemampuan kita dalam mengesan getaran bunyi, memahami dari mana datangnya sumber bunyi itu dan menginterpretasi makna atau mesej yang ingin disampaikan melalui bunyi tersebut. Pengamatan ini penting untuk kita dalam berkomunikasi, memahami persekitaran dan memberi tindak balas yang sesuai terhadap rangsangan bunyi yang kita dengar. Untuk kita lebih faham tentang topik ini, mari kita sama-sama lihat aktiviti yang saya dan rakan-rakan saya lakukan, iaitu simulasi pembelajaran di dalam kelas di sebelah. Siapa tekan aku? Banyak kali aku lah tengok sini drama aku ni. Assalamualaikum semua. Kenapa ni? Tengok ni demam dekat saya. Dah. Fokus. Hari ni cikgu nak mengajar aktiviti yang menarik untuk korang. Korang excited tak nak buat aktiviti ni? Hari ni cikgu nak mengajar tentang aktiviti prabacaan, tentang pengamatan pendengaran. Tapi hari ni banyak-banyak mesti korang bosan kan? Tak nak, suka kan? Jadi jom kita buat aktiviti. Hari ni cikgu nak buat aktiviti radio rosak. Antara korang semua ni tahu ke apa itu aktiviti radio rosak ni? Korang pernah main tak dengan kawan-kawan ke? Tak pernah? Okey, cikgu nak 3 orang antara korang bangun dulu. Siapa nak? Okey, masa beratur dekat sini kontak seorang. Okey, cikgu akan berikan ayat
kepada Daniel dan Daniel lepas kepada Lokman. Dekat sini cikgu nak tengok sama ada ayat yang cikgu beri pada Nana tu sampai tak sama tak dengan apa yang Lokman dapat. Okey, mari kita mulakan. Okey, cikgu dah paskan dekat Nana. Nana boleh paskan dekat Daniel? Daniel lepas pada Lokman. Okey, Lokman pandang depan dan cakap balik apa yang kamu dengar. Okey, Cikgu Syira cakap tadi gajah itu makan pisang dan pisang itu warna kuning. Okey, sama tak dengan Nana cakap tadi? Sama. Okey, semua boleh duduk. Sama-sama. Okey, semua boleh ambil tempat. Jadi, dekat sini melalui aktiviti yang cikgu buat ni, cikgu nak seorang antara korang beritahu kesimpulan yang korang dapat. Siapa nak? Saya cikgu. Okey, adik Nana. Kamu dapat apa melalui aktiviti ni? Saya rasa bila saya bagi tahu bisik-bisik tu, apa yang saya cakap tu orang belakang dapat faham. Jadi bila orang belakang tu dapat faham, maknanya pendengaran tu dia dengar dengan betul lah. Betul, baik. Ini cikgu buat aktiviti pengamatan dan pendengaran. Kita dengar menggunakan okey, pandai semua. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses pengamatan bunyi. Di sini terdapat 3 proses pengamatan bunyi. Yang pertama adalah penerimaan bunyi, penterjemahan bunyi dan pemprosesan otak. Di sini saya ingin menerangkan bagaimana bunyi dapat memasuki organ deria pendengaran kita. Okey, gelombang bunyi akan memasuki telinga, kemudian menggetarkan gegadan telinga dan akan dihantar melalui osikel telinga tengah ke dalam koklea yang ada di dalam telinga. Kemudian koklea tersebut akan menukar getaran bunyi kepada isyarat elektrik yang dihantar ke dalam otak melalui saraf auditori. Dan kemudian otak, khususnya lobus temporal, akan mentafsir isyarat bunyi, menentukan arah dan mengenal pasti maknanya. Maka dari situlah kita dapat mengenal pasti dari mana datangnya bunyi tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada aspek yang penting yang perlu ada dalam pengamatan pendengaran. Yang dekat sini saya sertakan 5 aspek yang penting. Yang pertama adalah intensi bunyi. Sama ada kuat atau perlahan sesuatu bunyi yang kita terima atau kita dengar. Yang kedua adalah frekuensi bunyi. Tinggi atau rendah sesuatu nada sesuatu bunyi yang kita dengar. Yang ketiga adalah durasi bunyi. Berapa lama bunyi itu berlangsung. Yang keempat adalah arah dan jarak. Menentukan dari mana bunyi itu datang dan sejauh mana sumber bunyi tersebut. Dan yang terakhir adalah kualiti bunyi. Sama ada tekstur atau karakter bunyi. Contohnya lembut, kasar, berdesing dan bergema. Akhir sekali, kepentingan pengamatan pendengaran. Seperti yang saya cakap tadi, pengamatan pendengaran ni amat penting untuk kita dalam berkomunikasi. Apabila kita punya pendengaran telinga ni baik, kita dapat memahami bahasa, pertuturan, nada suara dan emosi dalam percakapan. Jadi apabila kita faham bahasa, faham arahan, kita dapat memberikan respon yang sesuai terhadap bunyi suara yang kita dengar. Seterusnya, kesedaran persekitaran. Kita dapat mengesan bunyi bahaya seperti hon kereta, perubahan alam sekitar seperti guruh dan elemen penting dalam alam sekitar. Dan yang ketiga, pembelajaran dan ingatan. Apabila kita punya pendengaran berfungsi dengan baik, kita dapat mendengar kuliah, arahan dan maklumat yang penting untuk kita simpan dan mudah untuk kita faham. Jadi apabila guru memberikan arahan, kita dapat apabila guru memberikan arahan atau maklumat, kita dapat maklumat yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Dan akhir sekali adalah penghargaan seni dan budaya. Melalui
pengamatan pendengaran juga, kita dapat menghayati muzik, puisi dan bunyi-bunyian tradisional dan moden yang dapat menenangkan hati kita. Jadi, benarlah kata pengamatan pendengaran ni amat mustahak untuk kita semua dalam kehidupan seharian kerana ia memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baiklah, aktiviti pengamatan penglihatan merujuk kepada proses di mana seseorang menggunakan deria penglihatan untuk memerhati, memahami dan mentafsir objek persekitaran atau kejadian di sekeliling mereka. Pengamatan ini melibatkan bukan sahaja penglihatan mata secara fizikal tetapi juga bagaimana otak memproses dan menganalisis maklumat yang diterima melalui mata. Seterusnya, terdapat 4 aspek penting di dalam pengamatan penglihatan. Yang pertama, persepsi visual. Persepsi visual adalah cara otak mentafsir maklumat mata untuk membentuk gambaran jelas tentang persekitaran. Yang kedua, fungsi mata dalam penglihatan. Mata menerima cahaya yang diproses oleh retina dan dihantar ke otak melalui saraf optik. Yang ketiga, pengamatan terhadap objek dan persekitaran. Pengamatan objek melibatkan pemerhatian ciri objek, manakala pengamatan persekitaran menilai jarak, kedudukan dan pergerakan penting dalam aktiviti harian. Dan yang terakhir, latihan pengamatan penglihatan. Latihan pengamatan dan tumpuan visual meningkatkan keupayaan penglihatan, sementara dalam sains ia membantu memahami fenomena alam. Terdapat 3 proses di dalam pengamatan penglihatan. Yang pertama, pencahayaan. Cahaya yang cukup memudahkan pengamatan, manakala cahaya yang kurang mengganggu ketepatan murid itu. Dan yang kedua, keadaan mata. Masalah penglihatan seperti rabun jauh atau rabun dekat boleh menjejaskan keupayaan seseorang murid untuk memerhati dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, tumpuan dan pengalaman. Tumpuan individu atau seseorang murid dan pengalaman juga memainkan peranan penting dalam keupayaan seseorang murid itu untuk memproses dan mentafsirkan maklumat visual. Baiklah, kita ke topik seterusnya iaitu kepentingan pengamatan penglihatan. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran, iaitu pengamatan yang baik membantu murid-murid memahami konsep dan maklumat dengan lebih jelas, terutamanya di dalam subjek seperti sains, matematik dan geografi. Yang kedua, meningkatkan fokus dan tumpuan. Latihan pengamatan meningkatkan kemampuan murid untuk memberi tumpuan kepada butiran penting di dalam pembelajaran dan aktiviti harian. Yang ketiga, membangunkan kemahiran berfikir kritikal. Dengan mengamati persekitaran, murid-murid dapat mengasah kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah kerana mereka belajar untuk menganalisis dan mentafsir maklumat visual. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, memahami persekitaran. Pengamatan penglihatan membantu murid memahami dan menilai persekitaran di sekitar mereka yang penting dalam kehidupan seharian seperti berjalan atau memandu. Ibu kamu lah. Sebenarnya. Apa di sini? Bangun. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Okey, semua boleh duduk. Tadi korang buat apa tadi? Apa cakap tadi? Diorang ni bergaduh-gaduh, cikgu. Nana yang Okey, dah. Hari ni kita nak main game. Siapa boleh cakap kita nak main game apa? Ha? Game apa, cikgu? Okey. Hari ni kita akan main Apa tu, cikgu? Sabar ya. Okey, hari ni kita akan main game Saya Nampak. Okey. Saya nampak ni game dia. Cikgu akan bagi bentuk dia dalam TV ni. Korang kena tentu benda tu benda apa. Faham? Oh. Okey. Yang
pertama, siapa nak yang pertama? Saya, cikgu, saya. Sebabkan dia ni takkan dengar, kita bagi dia ni. Alah. Bangun. Okey. Ayat yang pertama, saya nampak benda yang sabar. Pertama dia. Okey. Ayat yang pertama, saya nampak benda yang berbentuk bulat dan bersinar. Apakah saya? Matahari kot. Betul. Terima kasih. Okey. Yang kedua, siapa nak cuba? Saya lah, cikgu. Pak Syirah nampak bersemangat dengan dia tadi. Okey, yang kedua, saya nampak sesuatu yang berbentuk petak dan segitiga. Apakah saya? Rumah tu, cikgu. Betul. Okey, yang terakhir kita bagi Hana. Okey, saya nampak sesuatu yang berbentuk petak warna hijau. Apakah saya? Tu yang ada air tu, kolam. Apa? Kolam. Kolam pandai. Berdasarkan aktiviti ni, cikgu nak simpulkan, bila semua dapat perhati gambar tu dengan baik, maknanya penglihatan semua dalam keadaan Yang baik. pandai. Itu sebenarnya pembelajaran saya pada hari ini. Saya dah balik, Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye-bye. Setelah meneliti beberapa aspek mengenai proses pengamatan penglihatan, terdapat juga kepentingan dalam proses pengamatan penglihatan ini. Sebagai contoh, kepentingan proses pengamatan penglihatan pertama ialah memeriksa tahap penyakit murid. Yang kedua adalah untuk menilai tahap kepekaan murid, dan yang ketiga menilai tahap prestasi murid. Kita pergi dahulu kepada kepentingan pengamatan penglihatan pertama, iaitu memeriksa tahap penyakit murid. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru yang berkaitan dengan pengamatan penglihatan, guru-guru dapat melihat adakah murid tersebut menghidapi penyakit ataupun tidak. Melalui tahap penglihatan murid, guru dapat menilai tahap penglihatan murid, adakah murid tersebut menghidapi penyakit seperti rabun ataupun katarak mata. Yang kedua adalah untuk menilai tahap kepekaan murid. Guru-guru dapat menilai tahap kepekaan murid melalui kepantasan murid tersebut menjawab ataupun menjalankan aktiviti yang telah dijalankan oleh guru tersebut. Dan akhir sekali, kepentingan pengamatan penglihatan ini adalah untuk menilai tahap prestasi murid. Setelah guru menilai tahap kepekaan murid, guru dapat menilai tahap prestasi murid melalui keputusan atas aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut yang berkaitan dengan proses pengamatan penglihatan. Marilah sama-sama kita lihat contoh aktiviti yang melibatkan proses pengamatan penglihatan yang dijalankan terhadap murid-murid. Apa semua orang tidur ni? Gerak sekarang. Saya puasa lah, cikgu. Tak tahu lah cikgu. Cikgu pun puasa juga, tapi cikgu semangat je. Okey, untuk hilangkan rantuk murid-murid tadi, cikgu nak buat satu aktiviti. Siapa boleh teka aktiviti apa cikgu nak buat hari ni? Tak tahu lah cikgu. Saya rasa susun-susun kot. Susun. Betul. Cikgu nak buat aktiviti susun objek. Siapa nak mula dulu? Saya? Mana tu apa? Mula. Mula tu mula. Cikgu buat awal. Okey, siapa nak mula dulu? Okey, kalau tak ada siapa angkat tangan, Isyirah mula dulu. Boleh lah. Saya kena pergi depan ke, cikgu? Ya. Kita nak cucur-cucur. Oh, Ya.
Okey, cikgu nak Isyirah susun dua abjad. Dua abjad. Okey, boleh? Boleh? Saya suka huruf I. Saya nak susun huruf I boleh tak? Betul ke huruf I? Mana ada? I huruf Q. Ya ke? Bukan. Saya nak susun huruf I ni lah cikgu. Okey, susun. Tak boleh? Boleh. Mana ini Syirah? Tak susun lagi. Saya tak rasa nak gerak-gerak tu. Yeay. Dua kan cikgu? Ya, dua lagi. Satu lagi saya suka huruf A. Alah ni. Siapa nama bermula dengan huruf A? Adriana. Yeay. I untuk Isyirah, A untuk Adriana. Ada. Pintar Syirah. Boleh dipakai cikgu? Boleh. Terima kasih. Okey, sekarang kita dah susun dua huruf. Kita ada lagi tiga huruf. Siapa nak? Saya susun pula. Isyuk hari. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, dekat. Nah. Cikgu nak kamu susun satu huruf saja. Apa nak huruf? Yalah, sebab huruf ni ada 5 gancing. Nah. Baik. L untuk apa? Untuk Lukman lah. Oh. Teman. Dah, boleh juga. Okey, ada dua lagi huruf. Firman. Mari susun. Standar lah. Mana ada? Dia dekat mana kawan-kawan? Dekat situ lah. Kan ada bulat lepas tu. Garis. Tu. Okey. Sikit lagi. Okey, dah tak apa. Okey, boleh lagi satu. Dia untuk siapa? Awak siapa? Cikgu. Wah, Semua dah pernah. Tepuk tangan untuk masing-masing. Okey, selesai tak untuk aktiviti hari ni? Okey, cikgu pergi dulu. Cikgu dah nak balik. Ya, cikgu dah nak kat rumah. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada pergerakan tangan dan mata. Pergerakan tangan dan mata ini ialah proses yang penting bagi kanak-kanak untuk membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor halus dan koordinasi mata dan tangan. Jadi, kemahiran ini menjadi asas yang penting sebelum mereka boleh membaca dan menulis dengan lancar. Jadi, yang pertama, pergerakan tangan iaitu kemahiran motor halus yang melibatkan penggunaan jari, koordinasi tangan dan mata. Iaitu kanak-kanak menunjukkan huruf yang sedang dibaca. Contohnya, mereka melakukan aktiviti seperti mencantumkan huruf dengan blok. Seterusnya ialah pergerakan mata. Pergerakan mata ini termasuklah pengecaman bentuk dan corak, koordinasi mata, kemahiran fokus dan penjejakan mata, dan akhir sekali ialah pergerakan mata secara semula jadi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula kepada kepentingan pergerakan tangan dan mata. Jadi yang pertama sekali ialah membantu pengecaman huruf dan perkataan. Jadi apabila pergerakan mata yang baik, ia dapat membolehkan kanak-kanak untuk mengikuti huruf dan perkataan dengan lancar. Jadi koordinasi tangan dan mata dapat membantu mereka untuk mengenali bentuk huruf melalui aktiviti seperti menulis ataupun menyusun huruf. Yang kedua, ia dapat meningkatkan koordinasi tangan mata. Jadi, dengan kanak-kanak yang dapat menggunakan mata dan tangan mereka secara serentak, akan lebih mudah untuk mengesan perkataan di dalam sebuah teks. Jadi, ia akan dapat membantu mereka memahami konsep arah bacaan kiri ke kanan, atas dan bawah. Yang ketiga, ia juga dapat memudahkan pemahaman bacaan.
Jadi apabila pergerakan mata yang cekap, ia membolehkan kanak-kanak tersebut membaca dengan lancar. Seterusnya, ia juga dapat Seterusnya, kanak-kanak tersebut juga dapat menghindar daripada kesukaran menjejaki perkataan. Jadi apabila mereka lebih mudah untuk memahami isu kandungan, jadi mereka tidak perlu untuk bergelut dengan pengecaman huruf tersebut. Yang keempat pula ialah dapat mengukuhkan kemahiran motor halus. Jadi kemahiran motor halus ni apa? Kemahiran motor halus ni ialah pergerakan tangan yang baik oleh kanak-kanak tersebut. Jadi perkara ini dapat membantu dalam menulis, memegang buku dan menggunakan alat tulis dengan betul. Jadi kemahiran ini sangat penting untuk aktiviti menulis dan membaca yang lebih kompleks di peringkat yang seterusnya. Yang kelima pula ialah dapat meningkatkan fokus dan daya tumpuan seseorang murid. Jadi apabila seorang kanak-kanak mempunyai daya pergerakan mata yang baik, ia juga dapat membantu kanak-kanak untuk tumpukan perhatian pada bacaan tanpa mudah terganggu dengan perkara lain. Jadi apabila mereka akan menjadi lebih cekap dalam menjejaki ayat dan memahami struktur teks yang diberikan. Akhir sekali, iaitu kepentingan yang terakhirlah, menyediakan asas untuk kemahiran literasi. Jadi kanak-kanak yang memiliki pergerakan tangan dan mata yang baik ini, dia akan lebih bersedia untuk membaca dan menulis. Jadi ia juga membantu mereka untuk mengembangkan minat membaca dan meningkatkan keyakinan diri dalam pelajaran. Dina, sikit lagi Dina. Assalamualaikum semua. Cikgu dah sampai dah, korang cikgu dah sampai. Selamat salam pun. Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ni cikgu nak ajak kamu semua main satu aktiviti. Kamu bersedia tak? Bersedia. Macam tak semangat je. Saya semangat. Saya semangat. Okey, bagus. Kita tarik sikit. Kita nak main permainan ni, permainan susun huruf. Jadi, permainan ni kamu kena tarik satu-satu perkataan dan satu-satu huruf untuk jadikan perkataan berdasarkan gambar kat depan ni. Oh, faham? Nampak menarik tak ni? Menarik sangat. Kalau macam tu, siapa nak cuba dulu? Saya. Alamak, macam mana ni? Latihan mana cikgu? Okey, boleh. Cepat. Latihan tari lampu. Lokman. Sini. Alamak. Okey, Lokman. Ini buat apa ni? Ambil kamu tarik. Okey, ni gambar apa? Ni ayam. Okey, betul. Betul tak ni ayam? Betul, Remo. Ya, Eko. Okey, tarik perkataan tu satu-satu sampai kamu sebut huruf tu. Okey je. A. Kawan-kawan boleh bantu ya. M. M yang. Ayam. Okey, pandai. Kita hanya kerana nanti saya bagi hadiah, okey? Okey. Okey, terus Saya lanjut latihan. okey, kamu dah tambah. Saya dapat juga cikgu. Okey, kamu sabar ya. Istirahat dulu. Ni. Apa ni? Apa ni dia? Nemo. Bukan Nemo. Betul. Tengok cerita tu. Tengoklah. Seronok ke? Seronok. Nemo tu warna orange cikgu. Banyak disiram. Boleh dekat air. Air lah. Cepat disiram. Saya nak bekerja.
Sabar-sabar ya. Tak sabar ni. Airi, cuba baca. J. I-E. I. Airi. J. Mana K ni Syirah? A. J-A-H kan? Jadi apa? Ikan. Pandai. Saya pula. Mama. Ikan. Padahal tak pasal baru dah. Okey. Yang apa gambar? Ini gambar itik. Betul. Kawan-kawan tolong tanya. I-E. E-I-T-T. Tidak. Bagus kamu semuanya. Ya. Ya, kamu semua pandai. I-E-T-I. Mana IT tadi? Kejap, IT dah. Lupa. Okey. Tak apa duduk. Nanti kamu semua boleh minta hadiah kat cikgu, okey? Sebab semua pandai-pandai. Okey, pandai. Siapa rahsia lah. Nantilah. Okey, jadi kat sini kamu semua dah pandai untuk gunakan kemahiran tangan dan mata. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Bye. Jadi, secara keseluruhannya, apa yang saya dapat simpulkan ialah aktiviti prabacaan yang melibatkan semua aspek ini iaitu aspek penglihatan, pendengaran dan pergerakan tangan dan mata memainkan peranan yang penting dalam membentuk asas yang kukuh bagi kanak-kanak sebelum mereka mula membaca secara formal. Jadi, melalui pelbagai aktiviti interaktif seperti membaca bersama, menggunakan bahan visual, permainan fonemik serta latihan menulis dan menjejaki huruf, kanak-kanak ini dapat membina kemahiran prabacaan dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, kesemua aspek ini perlu diterapkan secara seimbang dan lebih menyeronokkan bagi memastikan kanak-kanak ini lebih bersedia dan bersemangat untuk membaca dengan lancar serta memahami makna teks dengan lebih baik.